Datuk Seri Alif Syukri dan Datin Seri Nur Syahida terjah rumah baru di Pulau Pinang. Alif Syukri tanya, cantik tak? Rumah ini berkeluasan 1076 square feet. Alif kata, semoga suatu hari nanti korang pun boleh beli rumah macam ni. Ready, go! Rumah baru saya yang berada di Penang. Jom kita masuk. Di mana ya? Penang. Di Penang. Jom kita buat dua konten. Kau buat konten ni buat konten ada. Kau buat konten tahu? Kita nak pergi rumah nanti kat Penang. Yang ni apa square feet rumah baru kita ni? Yang ni 1076. Apa? 1076. Wow. Simple je. ID. Siapa yang buat ID ni? Yang ni ada satu company. Nah, Datuk kena deal dengan dia orang lah sebab dia kita punya outsource. Yang ni ID ni dalam 100 juga kan? 100. Murahnya. 120. Semua ni? Lebih kurang. Murah betul. Lebih kurang. Kita buat asal ambil kerana simpan tu suka pada macam tu saya princess. Boleh lah dik rumah-rumah basahan kat Penang. Rumah-rumah cucu-cucu tahu telur. Telur masak. Rumah ni dah beli lama kat Penang hari tu. Kita tengah tengok balik. Ada plus one. Yang ni plus one, study room kita panggil. Oh, yang ada plus one. Dah plus one. Yang ni 3 plus 1. Buat pintu. Faham tak? Yang ni ada sliding door. Bilik ni bilik. Tak, saya- Kalau yang bilik yang FC tadi ada Saya plus one. yang ini 1100. Yang ada plus one tu yang mana? 1076. Okey, yang mana satu mana? Satu lagi yang paling besar. Itu dekat atas. Kau dah tengok jom. Oh, yang besar tu. Yang besar tu. Thank you for watching.